Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya nak terangkan berkenaan topik 4 cara nak tahu kekuatan support dan resisten. So sebelum ni saya ada ulas berkenaan konsep asas support dan resisten dan juga jenis-jenis support dan resisten. So seterusnya kita nak tahu macam mana support resisten tu strong. Okay. So saya try simplekan iaitu ada 4 cara kita nak tahu, iaitu first adalah longer time frame, dan juga banyak aktiviti atau task, gabungan dua support and resistance dan juga volume. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan dari segi teori and then akan ada next video akan terangkan macam mana dari segi contoh-contoh yang ada dalam chart. Okey, contohnya first kali untuk longer time frame, 4 cara nak tahu kekuatan support resistance. So kalau kita tengok dari segi contoh, sebagai contoh ada dua situasi. Okey, ni support dia kan. Okey, support dia. Alright. And then situasi kedua, support dia. Okey, yang ni contohnya 3 minggu. Okey, 3 minggu. And then juga satu lagi ni, contoh 3 bulan punya support. So kita tahu lah dekat sini lagi lama kan. So longer time frame. Dekat sini lagi lama, so longer time frame. So dekat sini support dia lagi strong. That's why kalau kita nak beli counter ataupun kita tengok dari segi resistance, maksudnya bila dia break resistance yang macam 2 bulan punya resistance, so dia punya movement tu lagi best lah. Sebab dekat sini kita tahu support yang lama ni maksudnya lagi strong. So that's why kalau tengok dari segi multi time frame analysis, weekly time frame, support dan resistance kat weekly time frame lagi significant atau strong daripada daily time frame ataupun 1 hour chart semula. Kita tahu dekat weekly time frame tu dia punya support resistance lagi strong. And then seterusnya adalah banyak aktiviti. Banyak aktiviti ni macam mana? Contoh, sebagai contoh kan, kita ada dua action. 1, 2, 3. Okey, dia touch 1 kali, 2 kali, 3 kali. Okey. And then yang kedua, kita tengok. Okey, dia touch kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini sebagai contoh lah. Dia tak semestinya dalam real trading tak adalah dia bergerak macam ni sangat kan. Tapi itu the idea konsep, iaitu lagi banyak touch. 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini ada 3 touch. So kita tahu lah dekat sini lagi support dia lagi strong. Dekat sini support dia lagi strong sebab dia ada lagi banyak touch. So lagi banyak touch, maksudnya lagi dia punya support and resistance lagi strong. Sama juga macam kalau kita tengok resistance, so lagi banyak dia touch, contoh dia bergerak kan, lepas tu dia touch sekali, lepas tu dia buat fake breakout, contoh, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia touch sekali lagi, kedua kali. So kali ketiga tu ada possibility lah untuk dia break sebab dia dah 2 kali kan. Tapi kalau yang ni lagi sekali, contohlah yang situasi satu lagi, test sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. So kali kelima tu, kat sini kita tahu resistance lagi strong. So lagi banyak touch, ada possibility untuk dia break tu lagi tinggi daripada kat sini. Lagi banyak aktiviti yang nak test resistance tu, maksudnya ada possibility yang dekat sini lagi berjaya lah. Dia punya aktiviti support and resistance tu. Okey, seterusnya kita tengok tadi gabungan dua support and resistance. Okey, gabungan dua support and resistance ni maksudnya, contohnya macam kita guna, contoh kita guna moving average kan. Kita guna moving average MA50 sebagai contoh contoh. Okey, MA50. Lepas tu dalam masa yang sama, bila kita tengok price tu, kita tengok price tu, dia ada support and resistance juga. Dia ada support and resistance juga.
Contoh, sekejap Okay, dia ada ni price. Okay, contoh ni price. Lepas tu dia test. Dia test MA50 kan. Dalam masa yang sama dekat sini ada, okay, dekat sini ada support. Contoh dekat sini ada support. So gabungan antara MA50 punya dynamic support resistance ni, okay, dengan horizontal support. So dia gabung dua, sama ada moving average dengan trend line ke, gaps dengan trend line ke. So dia gabung dua, 5 yang kita belajar dulu sebelum ni, 5 jenis support resistance tu dia gabung, dia pair dua kan. So kita tahu dia punya support resistance tu lagi strong lah. Itu adalah gabungan dua support resistance. Dan seterusnya adalah volume. Sebagai contoh, okay, contoh dia naik. Okay, dia naik, dia test, dia break. So ni volume. Contoh kita buat color orange lah. Volume. Okay, ni. Tapi dia punya break tu rendah. Dia punya volume tu rendah. Sama dalam satu situasi lagi. Dia break. Okay, dia break. Tapi volume dia, okay, volume dia tinggi. Volume dia besar. So maksudnya kita tahu lah dekat sini dia punya dari segi breakout tu lebih signifikan lah, lebih strong lah. So kita tahu dekat sini resistance dia memang strong. That's why dia perlukan buying activity ataupun demand yang tinggi untuk dia break. Sama juga dengan support. So support ni, bila kita tengok contohnya macam ada price jatuh kan. Price jatuh, lepas tu tiba macam ada hammer macam ni kan. Lepas tu dia reverse. Okay, dia reverse. Lepas tu kita tengok, okay, volume kat sini tinggi. So kita tahu lah dekat sini support kat sini strong lah. Instead of dia jatuh, lepas tu support dekat sini volume dia rendah juga. So kita tahu lah dekat sini support dia lagi strong. Maksudnya ada buying activity yang support price tu untuk jatuh, untuk tak jatuh. Maksudnya dia tahan harga. Harga jatuh ni, dia tahan harga untuk jatuh. Tapi kita kena tengok confirmation price action lepas tu lah. Candle tu ada meneruskan kenaikan. Sebab kita kena faham volume ni dia mendahului price. Tapi price action ni kita kena priority. Maksudnya kalau dalam buku dipanggil volume precede price, tapi price action is priority. So kita kena faham dia tu. Macam mana pun price action ni adalah priority. Volume ni sebagai warning sign ataupun tanda-tanda awal untuk kenaikan dan seterusnya. And then tapi kita kena gabungkan market action, iaitu price action dan juga volume. Okay, sama juga dengan, okay, and then kita ni balik, try summarizekan balik 4 cara nak tahu kekuatan support and resistance, iaitu longer time frame. Contohnya support MA20 dengan MA50. MA50 lagi strong lah sebab dia lagi longer time frame, iaitu 50 hari. MA20 20 hari. So kalau MA200 lagi strong lah sebab MA200 200 hari. So lagi banyak aktiviti outer touch. So touch 6 touch dengan 2 touch. So 6 touch lagi strong lah. Ini gabungan 2 support and resistance. Maksudnya gabung antara sama ada trend line gabung dengan MA50. So strong, support dia lagi strong. And then volume. Bila dekat area-area yang penting, iaitu area support resistance, kita panggil area of value tu, dia ada volume yang support dia punya price movement. Itu adalah 4 cara nak tahu kekuatan support resistance. So itu saja untuk topik hari ni. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.